Aku nak cerita tentang pepatah Melayu yang selalu aku dengar masa kecil. Seperti aur dan tebing. Dulu, aku rasa pepatah ni tak penting. Aku cuma anggap ia sekadar kata-kata lama orang tua-tua. Hidup mengajar aku erti kejatuhan dan mencabar kemampuanku sehingga aku faham maksud pepatah ini. Ini tentang hubungan manusia, pentingnya sokongan dan saling membantu. Dulu aku rasa perlu jadi tebing, kuat, berdiri sendiri dan mampu hadapi segalanya sendiri. Aku mahu buktikan aku boleh sendiri. Aku dulu anggap sokongan orang lain tanda kelemahan. Hidup selalu ada cara memperlihatkan kelemahan kita. Aku mengalami masa sukar dan gagal kerana cuba mengurus segalanya sendiri. Aku rasa aku boleh bertahan, tapi sebenarnya goyah. Kegagalan besar tu buat aku sedar, aku silap. Hidup ini sebenarnya seperti aur dengan tebing. Aur melindungi tebing supaya ia tak runtuh, sementara tebing beri kestabilan untuk aur tumbuh teguh. Mereka saling bergantung. Tanpa salah satu, kedua-duanya akan jatuh. Itu juga yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tak kira betapa kuat kau fikir kau tetap perlukan orang lain untuk menyokong kau. Lebih daripada tu, kau juga kadang-kadang perlu jadi aur untuk orang di sekeliling kau bila mereka pula memerlukan. Aku nak cerita satu pengalaman masa aku muda. Aku pernah cuba buat satu projek besar seorang diri, tanpa bantuan sesiapa. Aku fikir, aku sedang buktikan kekuatan dan keupayaan aku. Jadi aku ambil kerja banyak, buat perancangan sendiri. Aku tolak semua tawaran kawan-kawan nak tolong aku. Pada mulanya aku rasa bangga sebab aku kelihatan seperti orang yang berdikari. Tapi semakin lama aku buat semuanya sendiri, semakin aku rasa terbeban. Aku mula tertekan, tidur malam, terganggu dan semangat aku hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya, projek tu gagal dengan teruk. Itu kali pertama aku benar-benar rasa apa maksud tebing yang runtuh. Aku cuba buat semuanya seorang diri dan menolak semua bantuan yang sepatutnya boleh bantu aku. Dari pengalaman tu, aku mula faham. Aku tak perlu jadi tebing seorang diri untuk buktikan kekuatan. Aku cuma perlu belajar serahkan sesuatu kepada orang sekeliling aku yang mahukan aku berjaya. Dengan bersetuju menerima sokongan mereka, aku sebenarnya bukan jadi lemah, tapi jadi lebih kuat. Setiap orang dalam hidup kita sama ada aur atau tebing. Salah satu pengalaman paling berharga ialah mengetahui siapa yang jadi aur kita dan siapa kita boleh bantu sebagai tebing mereka. Persahabatan, keluarga dan sokongan dari manusia sekeliling adalah perkara yang buat hidup ini jadi lebih bermakna. Berhenti seketika dan renunglah, ada tak orang sekeliling kau yang sentiasa ada bila kau jatuh? Atau ada tak orang yang kau pernah bantu waktu mereka masih lemah? Inilah erti sebenar kehidupan. Kau tak perlu jalan seorang diri. Sekarang, aku sedar bahawa hubungan yang aku bina sepanjang hidup aku adalah sumber kekuatan paling besar. Orang yang membantu aku bangkit ketika aku hampir jatuh, dan orang yang aku bantu untuk menemui kekuatan mereka sendiri. Hidup ini bukan tentang berlumba siapa boleh capai kejayaan sendiri, tapi tentang siapa yang tahu membina kejayaan bersama. Seperti aur dengan tebing adalah pelajaran penting dalam hidup. Ia mengingatkan kita bahawa kita tak akan pernah benar-benar berjaya kalau kita hanya bergerak sendiri. Kita memerlukan orang lain dan mereka juga memerlukan kita. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kematangan. Bila kita belajar untuk berkongsi kekuatan dan sokongan, jangan takut untuk meminta tolong. Dan jangan lupa untuk hulurkan bantuan bila orang lain perlukan kita. Belajar hidup seperti aur dengan tebing membina kekuatan untuk diri dan orang lain. Saling menyokong, saling memegang, dan saling menguatkan. Pepatah ini bukan hanya sebuah kata-kata lama, ia adalah cara hidup. Jadi kawan, jangan pandang ringan sokongan orang lain dan jangan terlalu ego untuk minta bantuan. Kau akan rasa yang sebenarnya, hidup ini lebih kukuh bila kita bersama.